Perasan tak yang duit RM100 ni kalau kita belanja rasa macam kecil. Tapi kalau kita nak menabung sangat besar rasanya tuan-puan. Sebenarnya duit RM100 ni kalau kita tukar dalam bentuk emas, kita dah boleh dapat sekitar 0.2 gram emas di dalam akaun emas Get Public Gold. 0.2 gram ni tak besar pun. Tapi ia adalah langkah pertama yang akan ubah hidup kita. Apa yang penting tentang tabungan ni, dia bukan tentang soal berapa banyak. Tapi dia tentang berapa konsisten kita boleh menabung. Cuba tuan-puan bayangkan, kalau kita konsisten sahaja 5 bulan simpan RM100 ni, kita dah boleh dapat sekitar 1 gram emas. Secara logiknya tuan-puan, memanglah tak kaya dengan 1 gram. Tapi apa yang penting, kita dah mula pupuk tabiat orang kaya, iaitu mula simpan emas. 100 gram di tangan saya ni tuan-puan, dulu pun bermula dengan 1 gram yang pertama. Bayangkan, gold bar hari ni, 50 gram ni, harga dia dah cecah sampai RM50,000. Apa yang kita boleh buat dengan 100 gram ni? Antaranya adalah deposit rumah, yang mana kalau kita sewa rumah ni, boleh dapat pendapatan pasif. Boleh juga buat modal pusingan bisnes, yang mana boleh jana pendapatan dengan hasil bisnes nanti. Atau tuan-puan boleh juga untuk guna 100 gram ni, langsaikan hutang supaya dapat bebas keuangan dengan cepat. Kesimpulannya tuan-puan, RM100 ni kalau mula dengan tabungan boleh jadi permulaan untuk bina kekayaan. Bukannya RM100 ni tuan-puan pergi melabur yang tak tahu lagi untung rugi. Jadi untuk anda yang tengok video ni, jika nak saya bantu simpan emas, boleh isi beg biru dekat bawah.